Terima kasih kerana hadir. Marilah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب المودة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. So, kisah kita ialah projek Kausar sudah berkubur, sudah terkubur. Banyaklah sebabnya. Tapi dia berkubur, terstart terkubur apabila ejen-ejen menjadi seperti sudah hilang semangat ataupun sudah berjumpa dengan projek-projek baru. Jadi sale pun mula jatuh. Jadi HQ pun mengambil langkah proaktif dengan membuka shop dekat TikTok dan bersungguh-sungguh agresif mempromosikan di TikTok. Malahan HQ ambil coaching sehingga RM50,000. HQ ambil coaching RM50,000 untuk membolehkan mereka mempunyai kepakaran untuk menjual kat TikTok. Kita tak boleh merasa kecil hati dengan HQ sebab HQ dah bagi peluang pada kita untuk jual produk dia. Dan HQ mempunyai Pony dah tarik diri Kausar sebab komisen kecil. Pony tak akan bawa satu benda yang komisen kecil untuk you. Pony akan cari satu benda yang komisen tu okey untuk you. Alright. So kita tak boleh berkecil hati dengan Kausar. Mungkin ada antara you rasa Allah teruklah Kausar tak ingat jasa ke. No, there's no such thing. Tidak wujud benda-benda macam tu. Okay? Benda macam tu tak wujud. So, apa berlaku ialah diorang pun pergi kat TikTok. So, mula-mula jualan berlaku cantik jugalah dekat Facebook dan macam-macam tempat lagi kan. So, masa tu dalam 300,000 sebulan jugalah sale. So, bila dia buat TikTok bulan pertama tu dah 200,000 lebih. Lepas tu naik kepada 300 kan. Tapi yang sebenarnya ialah sales berpindah daripada Facebook pergi ke TikTok. Berpindah daripada sales agent pergi ke sales HQ. Tapi HQ tak boleh buat apa sebab dia ada banyak komitmen. Dia ada kilang nak jaga overhead dan sebagainya. Dan momentum yang kita bawa tidak cukup untuk dia sustain business dia. Okay, tidak cukup sustain business dia. So, lama-kelamaan semua sales dekat Facebook pun mati. You guys pun yang dapat buat sale 200,000 pun tak dapat buat sale dah dekat Facebook. Habis semua. Dekat Facebook, dekat Google, dekat YouTube semua habis. Alright, so HQ pun buka lah kepada ejen-ejen untuk buat beg kuning, tapi yang buat beg kuning tu adalah 4-5 orang. Tapi tak jadi juga. Yang jadinya ialah HQ. Sebab HQ dia boleh letak live post dan bagainya lah. Kita sebagai orang persendirian ni susah kalau nak naik dekat TikTok. Susah sebab kita terpaksa live macam orang gila, macam Alif Syukri, macam Najib Asadok 9 jam, 10 jam live, which Pony tak recommend lah. So lepas tu kos makin naik. Bila kos makin naik, dia pun naikkan harga produk. Bila naikkan harga produk tak laku. So dia kena turunkan harga produk. So kos naik, harga produk turun.
Akibatnya dia tak mampu lagi nak bagi harga commission kepada kita. Dia tak mampu. Sekarang suasana macam tu, dia tak mampu bagi commission kepada kita. So dia kata okay, commission turun daripada 30% di TikTok kepada 2%. Dia kata commission Ponic tak berkurang. Commission Ponic tetap sama. Commission anak buah Ponic turun dari 30% ke 2%. Dia cakap nanti dia akan buat jadual pada Ponic. Ponic cakap ginilah, tak payah buat jadual lah. Kita stop kat sini lah. Ponic tak boleh bawa satu bisnes yang hanya commission 2% kepada you sahaja. Sebab you tak akan sustain. Dengan commission 30% pun tak boleh sustain. Ada kat sini yang buat TikTok live untuk Kausar sebelum ini tak? Ada tak kat sini? Yang Ponic tahu Mahaniza ada buat. Yang Ponic tahu Anisom ada buat. Yang Ponic tahu Rabi'i ada buat. Yang Ponic tahu Sidik ada buat. Tapi tak lama lah sebab sekarang ini Kausar 100% di bawah marketing company sendiri. Bawah marketing HQ sendiri, iaitu marketing oleh pihak HQ untuk TikTok. So dia dah self-sustain, dia dah bergerak sendiri dah. So kita doakan kejayaan kepada dia dan kita fahamlah kekangan-kekangan untuk dia bagi commission pada kita susah. So sekarang ni isu dia ialah macam TikTok kos sentiasa naik. Lepas tu kos raw material pun sentiasa naik. Jadi untuk kita dapat satu produk yang commission tinggi memang hampir impossible sekarang ini memang hampir impossible. Macam-macam orang Ponic jumpa. Ponic paling banyak pun boleh dapat dia bagi 45% kat Ponic. 45% Ponic nak ambil berapa persen kan? Lepas tu Ponic nak bagi kat you berapa persen? Takkan Ponic bagi kat you 100%. Takkan Ponic bagi keseluruhan 45% pada you? Tak guna juga. Tapi takkan Ponic nak ambil sampai 15% pula. Tinggal you 30%. Pun tak guna juga. So kita berada dalam suasana di mana ia menjadi sangat sukar untuk beroperasi. You faham tak keadaan ni yang Ponic cakap ni? You faham tak keadaan dia? Sebab Ponic pergi jumpa direct dengan kilang. Banyak kilang Ponic jumpa. Bukan satu dua. Okay? Sehinggalah Ponic pergi jumpa kawan Ponic. Kawan Ponic dia ada kilang sendiri. Dan dia ada team fighter dia sendiri. Dan dia ada banyak produk dia sendiri. Maknanya kilang dia tu untuk buat produk untuk dia. Bagi supply produk kepada fighter dia. Fighter dia ada dalam berapa belas team tak tahulah untuk berapa belas produk. Jadi dia tidak perlukan produk kita. Yes. Kausar tersepit. Jangan kecil hati dengan Kak Liza. Jangan kecil hati dengan dia. Sekarang ni bisnes ni hampir semua orang tersepit. You tengoklah berapa ramai nama-nama besar jatuh terguling-guling, hilang duit berjuta-juta. Takkan you tak perasan sekarang? Semua orang cakap tentang kejatuhan dia je. Setuju tak setuju? Perasan tak? Semua orang cerita tentang kejatuhan dia je kan. Ada yang Coach Fadil tu 100 juta hilang. Ambroku tu 3 juta hilang. Ada seorang lagi 17 juta hilang. Ada seorang lagi 4.8 juta hilang. Gila dia orang ni. Semua main juta-juta je. So kita berada pada satu situasi di mana even orang-orang hebat pun tonggang langgang baru ni. So kalau you buat tu tak menjadi tu, okey sangat tu. Okey sangat sebab orang-orang yang pakar, orang-orang yang hebat pun ramai yang jatuh terduduk. So you mesti fikir, apa ni buat tak jadi. Sebab kita sedang keluar memancing ke lautan yang bergelora. Di mana kita masuklah pancing macam mana pun lautan tu bergelora, ikan tu tak akan makan. Kalau ada ikan yang makan sangat sedikit dan sangat susah untuk dapatkan ikan makan. Kenapa lautan bergelora? Kerana ekosistem sekarang sangat-sangat tidak friendly. Platform-platform mengenakan cah yang sangat tinggi. Kerajaan tidak punya dasar yang membantu kita. Malahan dasar dia
menyebabkan orang luar mempunyai lebih banyak kelebihan berbandingan kita. Orang kita kena bayar cukai berganda-ganda, cukai yang compounding, cukai atas cukai atas cukai banyak. Orang luar tak ada cukai, malahan dia datang dengan penawaran harga yang lebih rendah. Dan kita terpaksa bersaing dengan cukai. Tapi itu bukan satu alasan kenapa kita tak buat apa-apa. Kita tetap kena buat sesuatu. Kan? Kita tetap kena buat sesuatu. Macam kawan Poknik tu, yang ada kilang pun semua tu kan, dia buat 6 juta sebulan. Overhead dia berapa belas ribu je. Sebab tu Poknik pergi pada dia, Poknik nak duplicate dia punya sistem kepada kita. Itulah yang masuk penggunaan WhatsApp Me dan sebagainya kan. Sebab itu sistem yang dia gunakan. Dia beli WhatsApp Me 40,000 dia beli WhatsApp Me untuk dia dapat white label supaya dia boleh bagi kepada anak-anak buah dia. Dia ada 300 nombor telefon. 300 nombor telefon untuk fighter-fighter dia. Dia bayangkan. Dan dia banyak benda dia guna AI dan dia delegate kepada AI sehingga dengan sale 5-6 juta tu dia hanya overhead beberapa belas ribu sahaja. Hebat ke tak hebat? Hebat ke tak hebat? Hebat. So dalam sejarah Poknik membimbing you guys kan. Dulu Poknik buat Dermax. Dermax boleh pergi sampai 60 juta. Tapi itu adalah satu-satunya produk pengasas. Lama-lama bila sale bagus, Poknik kena tendang. Dia masuk adik-beradik dia. Sekarang ni produk tu hampir terkubur. Biarlah tu, itu isu lain kan. Tapi dia ada satu brand sahaja dan dia terlalu banyak kepentingan dalam brand tersebut. Lepas tu Poknik buat Natural Kiss. Poknik bapak buat sehingga 18 juta ke 20 juta sale. Pun selepas itu dia mungkin janji dan Poknik terpaksa keluar daripada bisnes tersebut dan semua ejen Poknik dia ambil. Semua ejen Poknik, ejen yang Poknik bawa masuk, ejen yang Poknik tarik, ejen yang Poknik latih, dia bawa ambil. Dia ambil jadi ejen dia. So biarlah dia kat situ, biar. Sebab itu produk dia. Macam Poknik berterusan macam ni lah sebab Poknik decide untuk bergerak sebagai solopreneur. Poknik tahu benda-benda tu akan berlaku. Sebab Poknik tidak boleh bagi produk kepada anak buah Poknik, melainkan melalui kerjasama kilang. Lepas tu ada 2-3 produk lagi, memang macam tu. Apabila pengasasnya mempunyai satu brand sahaja, lama-lama dia akan terpaksa buat sesuatu untuk kepentingan dia. Yalah, dia nak hidup kan, dia ada kekangan-kekangan yang dia kena settlekan. So bila itu berlaku, orang-orang macam kita akan terpaksa disisihkan. Dia akan sisihkan Poknik dan bersama dengan tersisihnya Poknik, maka ejen-ejen Poknik pun akan tersisih sama. Itu okey lah. Sekurang-kurangnya dia tidaklah sisih Poknik dan ambil ejen-ejen untuk buat kerja bagi pihak dia. So macam yang Dermax pun macam tu, dia buang Poknik dan dia ambil semua ejen Poknik. Yang Natural Kiss pun macam tu, dia buang Poknik, dia ambil semua ejen Poknik. Tapi tak kisah, Poknik tak kisah sebab kerja Poknik ialah melatih ejen. Poknik tak kisah pasal tu. Itu adalah perkara yang kita tak boleh lari apabila kita bergerak sebagai solopreneur. Perkara yang kita tak boleh lari bila kita bergerak sebagai solopreneur. Okay. Yes, ia berlaku pada Poknik dan ia berlaku pada begitu ramai orang. Sebab tu Poknik cakap, you kena bina aset business dan you kena bina aset kewangan. Kalau you ada aset business, walaupun Poknik dah kena terminate dan dia ambil semua ejen-ejen Poknik, dia orang tu masih lagi bersama dengan Poknik. Poknik masih lagi boleh jual macam-macam kat dia orang. So itu adalah perkara normal. Kita jangan meratapi benda tu, jangan sedih benda tu. Dalam kes Kausar, Kak Liza terpaksa menyisihkan kita sebab Kak Liza tidak menyisihkan kita. Dia bagi kita komisen yang lebih rendah. Yang Poknik kata ini tidak boleh, tak logik lah. Poknik terpaksa tarik diri lah. So Poknik tarik diri. So biasa. Dan sekarang ini Poknik jumpa kawan Poknik. Kawan Poknik yang ada banyak produk. Dia tak peduli pun dia pasal benda. Dia cakap, tak apa Poknik, aku buat produk kat kau.
Kau nak bos, so penipuan ambil satu produk yang satu ketika dulu memang hit. Memang hit. Hit sungguh produk tu. Ponik ambil, ponik tukar kotak, ponik apa benda, pak, ponik buat untuk kita. Jadi brand Stillness ni ialah brand kita. Brand kepunyaan kita. Brand kepunyaan Pot ni. Nampak tak? Brand kepunyaan kita. Buat pertama kalinya, ia merupakan satu brand kepunyaan kita yang mana pengilang tidak berminat pun dengan dia. Dia bagi je kat kita. So kita dah selesai satu masalah baru. Sebab pengilang ini, dia ada 18 jenis produk lagi. Yang ada 18 team fighter yang berbawa 5-6 juta kepadanya setiap bulan. Jadi dia tak akan kacau brand kita. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Setuju tak Ponik cakap macam tu? You happy tak dengan keadaan ini? You happy tak dengan keadaan ini? You happy tak dengan keadaan ini? Okay, good. Because this is our next step. So kita dah settle satu benda masalah besar. Isu dia sekarang ialah kita kena pastikan brand ini berjaya. Kita kena pastikan brand ini berjaya. Lepas ini, Ponik tak akan cakap lagi dah dalam grup anak-anak VIP Ponik tu pasal produk ini. Ponik akan terus je dengan you guys yang buat. Malah ini Ponik akan bagi link untuk daftar kepada anak buah VIP. Kalau dia daftar, dia masuk dalam grup. Lepas tu Ponik buat kerja dalam grup tu je. Dalam grup anak buah VIP, Ponik tak akan sebut dah pasal produk ni, pasal projek ni. Dan Ponik akan terus dengan projek ni je. Dan selepas ini, kalau anak buah VIP tu nak join, dia akan terpaksa membayar yuran untuk join. Sebab tenaga Ponik ada harga dia. Takkan dia expect untuk free saja tenaga Ponik siang malam duk bersengkar mata fikir strategi untuk you, lepas tu ajar you pula. Mana yang nak jumpa orang nak ajar you macam ni? Ya ada jumpa orang ajar you macam ni. Siapa-siapa ajar anak buah dia level ni, ada jumpa. Tapi masalah dia ialah you masih lagi mempunyai masalah karakter. Di mana you bukan merupakan seorang yang achiever ataupun performer, seorang yang dapat bawa hasil. Itu tak berlaku lagi. Dan kita akan buat ini, merubah diri you melalui projek Stillness. Melalui projek Stillness. Projek Stillness ini memanglah kita guna untuk buat duit. Tapi perjalanan projek ini adalah terlebih penting untuk menjadikan you seorang yang lebih baik. Seorang yang lebih baik. Okey? Mari kita tengok pada produk. Produk harga RM99. Modal you RM35. Commission you 65%. Tak pernah orang buat commission 65%. You tak keluar modal apa benda pun. Commission 65%. Biasanya orang keluar modal beli produk RM10,000, RM20,000, you akan dapat commission 30% saja. You tahu tak? You try tanya produk Ali Syukri. You try tanya produk siapa-siapa pun. Biasanya letak modal RM10,000 atau RM20,000, ambil produk, commission kau 30%. Kau jual lah. Itulah realiti bisnes sekarang. Setuju tak? Kalau setuju, komen 1. Kalau you tak tahu tentang ini, you komen 2. Tapi inilah yang berlaku dalam dunia bisnes. Dalam dunia bisnes, you kena bayar untuk produk tu dalam RM20,000 ke apa, baru you layak dapat commission dalam 30%. Tak ada orang bagi walaupun 40% dah sekarang. Tapi sekarang ni Ponik bagi pada you 65%. 65% Ponik bagi pada you. Tanpa you keluar modal. Kalau you mensia-siakan peluang ini, Ponik rasa you sampai bila pun tak akan dapat satu produk yang berkomisen tinggi. Melainkan you pergi kilang, you bayar RM50,000 untuk MOQ dan you jual sendiri. You jual sendiri. Maknanya masa tu mungkin margin you dalam 80% lah you ada. Margin you dalam 80%. Okey, setakat ni you faham tak? Kalau faham, komen faham.
Ponik buka ni pula. Ponik buka WhatsApp kat sini. Ponik nak tutup jap. Buka WhatsApp bila kita nampak kita jadi nak jawab. Alright. So, sebelum ini Ponik ditawarkan produk lelaki Dr. Samhan. Adalah dia punya apa nama value ladder dia. So disebabkan produk lelaki Dr. Samhan selepas ini nak jual, maka Ponik buat kopi stillness sebagai kopi masculinity untuk orang lelaki mendapatkan balik kehormatan dia. Kenapa Ponik guna benda ni? Sebab dalam kopi stillness ni ada ingredient tertentu yang akan memperkuatkan kita punya mental dan ketenangan emosi. Ada ingredient dia tu. Dulu orang jual untuk kecemasan darah tinggi, meletup-letup pasal dia sangat-sangat berkesan. Tapi Ponik nampak ada untuk dia punya bahan aktif tu, ada bahan aktif yang sangat kuat untuk ketenangan mental dan ketenangan emosi. So Ponik pun gunalah untuk masculinity, untuk seorang lelaki mendapatkan ketenangan dia balik. Sebab seorang lelaki dia tak akan boleh jadi lelaki dan berfikir sebagai lelaki selagi dia tak ada ketenangan. Dia hanya boleh berfikir dan melahirkan kebijaksanaan seandainya dia ada ketenangan. Setuju tak geng-geng lelaki kat sini bila Ponik cakap macam ni? Sebab bila kepala you serabut, you tak boleh berfikir dengan tenang, you akan buat keputusan yang salah. Bila kepala you serabut, you kena tenang. Dan nak tenang ni, you kena ada bantuan. Lelaki, dia kena ada result hidup dia. Bila dia ada result hidup dia, baru dia dapat kehormatan. Untuk dapat result, seseorang itu perlu masuk dalam deep work 4 atau 5 jam. Kalau you dapat masuk deep work at least 2-3 jam sehari, untuk beberapa bulan, sebulan cukuplah you buat deep work. You sudah dapat satu banyak sungguh hasil. 2 bulan deep work, banyak hasil. Setahun deep work, hidup you berubah 180 darjah. Isu dia ialah deep work. Berapa ramai kat sini, hidup you bukan cacah merbah. Hidup you jadi mengarut sebab you tidak mampu mencari ruang untuk buat deep work. Siapa kat sini yang menghadapi masalah nak cari ruang untuk deep work? Komen 1. So you kena faham, selagi mana hidup you tidak memberikan ruang untuk deep work, you akan fail. Yes, you akan fail. Selagi mana you tak boleh deep work, you akan fail. I am sorry, there is no other option. You kena settle untuk boleh buat deep work. Kalau you tak boleh buat deep work, you akan fail. Satu checkbox simple pun 2-3 hari tak siap. Satu sales page simple pun 2-3 hari tak siap. You kena belajar berkata no kepada terlalu banyak benda supaya you boleh duduk dan say yes to you. Ini ialah masalah akhir zaman. Terlalu banyak gangguan sehingga you tak boleh kata yes pada diri you. Saya sentiasa dikelilingi orang yang perlukan saya dalam rumah. Betul Syarul, Ponik faham keadaan you. Hari tu Ponik jaga mak Ponik. Allah, you dengar. Ada OKU lagi dan apa ni lagi kan? Syarul, you kena cari duit, you kena hire maid. Wajib. You kena cari duit, you kena hire maid. Nak cari duit, cara cepat Ponik dah tunjuk. You kena agresif, buat chatbot, servis chatbot dan sebagainya. Faham? You kena cari duit. You kena cari duit kat mana pun. Untuk hire maid. You cari duit tu untuk membeli masa you. Ni Ponik tak masuk lagi dalam stillness ni. Ponik baru ceritakan keadaan kita. Our problem statement. Okay? This is our problem statement. Sekejap minum air. Daripada Ponik balik jogging tadi, pukul 7, sampai sekarang dah nak habis 1 botol dah. Exercise wajib. Exercise wajib. Ni lepas ni Ponik habis meeting ni, Ponik rasa Ponik turun tidur ni. Lena tidur bila exercise.
Semalam last Poni makan pukul 4 petang. Tadi Poni start makan pukul 2 petang. Last makan pukul 4 petang tadi. Ni esok pula Poni nak makan. Poni tak nak makan dah malam ni. Poni nak makan esok pula bagi kenduri. Kenduri esok Poni nak makan ayam dengan daging macam tu. Tak nak makan nasi atau nak minum air kosong. Tak nak minum air manis. Tak boleh. You buatlah cara tu. Itu cara hidup sehat tu. Kalau you tak boleh deep work pun, at least you jagalah. Jangan ambil gula. Dah pergi exercise sikit-sikit. Kalau you tak boleh lari jogging, you boleh dumbbell, yang kat dumbbell kat rumah. But it's something that you must consciously do. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Semua orang sibuk. Tapi kalau you sibuk sampai tak boleh buat untuk diri you sendiri, you lah manusia yang paling bodoh dalam dunia. You sibuk sampai tak boleh bagi masa pada diri you, you bagi masa pada semua orang. Bodoh gila. Sangat-sangat bodoh. I'm sorry. Please, give time to yourself. Makan, kena jaga, kena buat deep work. Deep work you tak buat, habis you hidup you jahanam. 30 tahun hidup sengsara. Pasal apa? Sibuk memenuhi keperluan semua orang lain. Keperluan sendiri? Tak ada. Aku pakai lilin membakar diri. Pui! Lepas tu menangis seorang-seorang. Untuk apa? Sorry. Poni hanya menceritakan situasi yang you hadapi sekarang ini. Kat tangan kita sekarang, kita ada satu benda, vehicle, yang boleh membawa perubahan besar pada diri kita. 65% tanpa modal. Tolong make sure you jangan sia-siakan opportunity itu. Sebab kalau kita gagal kat sini, then my friend will not help me anymore. If my friend does not help me, I cannot help you. Jelas tak? Jelas, komen jelas. If my friend does not help me after this, I cannot help you. You jangan main-main. I'm putting my name here. Untuk Poni bagi 65%, you ingat berapa banyak seredak Poni dapat tu? Poni bagi 65%. You ingat Poni boleh dapat 20% ke? Poni bagi sebab you susah. Faham tak? Siapa sini hidup dia susah? Cuba komen satu. So jangan sia-siakan yang ni. Cari masa untuk deep work. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Poni nak sambung dengan cerita stillness. So stillness ni dulu ialah kopi black garlic. Kopi black garlic. Nanti Poni cari sekejap Poni share screen. Window. Not entire screen lah. Entire screen kat sini lah. Okay. Okay, nampak skrin Poni? Nampak skrin Poni? Poni nak buka. Poni nak buka. Oh ni, Poni kena ni. Poni kena buka new tab. New tab. So dulu ini ialah bendanya. Livera Black Garlic Coffee. Berapa puluh ribu unit terjual. Serabut. Mana nak tarik ni? Mana nak taruh ni? Mana kau nak pergi ni? Sini kot. Nasib baik. Dia buat projek fighter RM99 kan. So kalau you cari Black Garlic Coffee, Black Garlic Coffee. So dulu fighter, sekarang dah masuk dalam Shopee dah.
Ni Wafi ya. RM59 sampai orang dah buang harga dah ni. Buang harga apa benda semua rosak ni. Tapi testimoni dia banyak. Black garlic. Testimoni biji Testimoni biji. Meletup-letup testimoni. Dia memang satu produk yang sangat-sangat bagus. Produk yang sangat-sangat bagus. Kalau you minum ni dulu diguna untuk kencing manis darah tinggi, kolesterol, okey? Kencing manis darah tinggi, kolesterol. Sekarang ini black garlic lagi masih dijual, tapi Pony nak guna untuk benda lain. Iaitu Pony nak guna untuk memperbaiki fokus you. Pony nak guna ini untuk membantu memperbaiki fokus you. Sebab fokus masalah you sekarang ialah otak you dah overstimulated. Sehingga you nak fokus pun tak boleh. You belajar sekejap pun tak boleh. You nak buat deep work pun you dah pergi nak capai telefon. Setuju tak? Ada masa pun you duduk capai telefon. Sedangkan you patut buat deep work. Setuju tak? Kalau setuju komen 1. Setuju tak? So this is a very serious problem. Dan Pony dah buat sendiri benda ni. Ni black garlic coffee ada dengan Pony. Duduk kat meja kerja. So Pony letak black garlic coffee ni dekat meja kerja. Sebab Pony akan duduk kat sini untuk bagi tujuan deep work sahaja. Pony tak minum untuk benda lain. Hanya bila Pony nak masuk deep work baru Pony minum. Kalau Pony tak masuk deep work, pergi nak mesi rumput ke apa, Pony tak minum. So kopi ini satu kopi yang special untuk perkara tertentu sahaja. You perasan tak seminggu ni Pony punya productivity lain macam? Perasan tak seminggu ni productivity Pony lain macam? Perasan tak? Antara pembantu Pony. This is my helper. I will tell you why and how. This is my helper. And ini nanti kita akan guna untuk membantu you juga. Nanti Pony akan cerita tentang ingredient dia. Boleh? Ready tak? Excited tak korang? Excited tak? Excited lah. Bayangkan kalau kau boleh setiap hari buat 2 jam deep work. Kau boleh lawak, kau boleh buat sebulan je 2 jam deep work. Gila-gila kau boleh improve hidup kau. Simple pun nak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. So dalam ni kita ada nombor 1 ialah black garlic. Black garlic extract ni ialah satu garlic yang fermented ataupun di fermented ni macam jeruk lah. Okey. Inilah ingredient utama. Benda ni ialah satu antioksidan. Dan level antioksidan dia adalah jauh lebih tinggi daripada garlic biasa. Tugas dia ialah melawan free radicals. Free radicals ni yang buat badan rasa lemah, yang buat kita jadi sakit-sakit. Free radicals dalam badan kita. Yang kedua, dia mengurunkan bad kolesterol, LDL, dan membantu kesihatan jantung. Dia menurunkan LDL dan membantu kesihatan jantung. Pony nak cerita ingredient dia dulu ni. Pony tak kaitkan dengan fokus lagi, okey? Nak cerita apa yang you akan minum ni. Yang ketiga, dia akan menyokong blood sugar level yang sihat. Kalau blood sugar level you lebih rendah, dia akan naikkan. Kalau blood sugar level you sangat tinggi, dia akan turunkan. Sebab itu banyak testimoni yang selalu hypo pun settle, yang selalu hyper pun settle. Mungkin banyak testimoni. Pony tak bagi kat you Telegram testimoni biji sebab kita tak buat untuk kencing manis. Yang ketiga, dia anti-inflammatory. Anti-inflammatory kepada
Oh, mana Sekejap Onyx nak share window Nanti Onyx dah siapkan dokumen untuk ni lah. Onyx dah siapkan dokumen untuk ini lah. Window. Yang ni kot. Share. Okey. Okey, nampak? Anti-inflammatory, dia mengurangkan cell damage kita. Sel-sel kita ni dia selalu ada inflammation. Itu yang akan bawa banyak masalah tu. Liver protection, dia melindungi hati kita. Jadi kita tak ada isu fatty liver dan sebagainya. Reduces markers of liver damage. Benda-benda yang akan merosakkan hati. Lepas tu dia tidak ada rasa strong garlic smell. Kalau you minum tu, you akan rasa, ada rasa garlic sikit-sikit. Tapi tidak rasa macam white garlic lah. Lepas tu dia ada whey powder. Ni hero ingredient Hero ingredient penting. Whey powder. Complete protein from dairy. Mana pergi? Complete protein from dairy. Muscle immunity satiety. Muscle ni untuk kita elakkan sakit-sakit badan. Immunity untuk mengelakkan kita demam. Onyx semenjak jaga badan ni dah dekat 2 tahun tak demam. Dekat 2 tahun tak demam. Jaga makan jaga badan insya-Allah. Kalau rasa nak demam pun sekejap tu hilang. Tak demam. Alhamdulillah Allah Taala izin. Okey. Satiety ni you akan rasa tidak lapar. You tidak rasa lapar. Sebab itulah Onyx boleh tak makan. Onyx berhenti makan pukul 4, esoknya pukul 4 pula baru Onyx makan. Sebab paginya sebelum Onyx start buat kerja, Onyx minum stillness coffee dulu. Okay? Alright. Lepas tu dia akan membina glutathione. Ini master antioxidant. Kalau you study pasal glutathione, banyak benda, produk-produk yang harga mahal diletakkan glutathione untuk dia menjadi satu benda yang bawa manfaat pada kita. Lepas tu, helps control appetite and keep you full longer. Siapa sini gemuk ataupun overweight? Komen 1. Perut buncit. Badan rasa berat. Nak gerak pun rasa berat. Komen 1. Tak ada. Semua lean kan? Semua sihat. Alhamdulillah. So kalau you minum ni, walaupun dia rasa manis, pemanis dia bukan gula. Dan sepatutnya kalau kita IF, kita tak boleh minum kopi susu. Tapi Onyx minum je kopi susu. Dan Onyx seminggu ni dah turun dekat 3,5 kilo seminggu ni. Sebab Onyx dah layan IF. Semenjak Onyx duk minum stillness coffee ni, Onyx duk layan IF dah hilang 3,5 kilo. Cepat 3,5 kilo. Sebab Onyx makan sekali je sehari. Pagi Onyx tak kelang kabut nak cari sarapan. So Onyx ada banyak masa. Sebab tu banyak benda siap. Sebab Onyx tak kelang kabut cari sarapan. Ini kau belum apa-apa dah cari sarapan. Belum sempat tengah hari kau dah lapar untuk makan tengah hari. Kerja kau keluar cari makan je. Tu banyak masa habis. Setuju tak? Kalau kau tak keluar cari makan kat luar pun kau pergi dapur. Selongkar. Makan kunyah-kunyah tak apa-apa. Pergi duduk balik. Lepas tu kau pergi selongkar balik. Tak selesai hidup macam tu. Okay, whey powder control appetite, keep you full longer, support healthy blood sugar, blood pressure. Sebab tu dia ramai banyak testimoni blood pressure dan juga diabetes. Alright? Immunity via immunoglobulin and lactoferrin. So, marketing angle kita, morning coffee sekarang membawa protein. Bukan setakat energi, tetapi recovery, immunity and muscle. Kita minum ini bagi tujuan untuk masuk ke apa dia? Kita minum ini bagi tujuan untuk masuk ke apa? Komen. Bagi tujuan untuk masuk ke apa? Deep work. Sekarang ni isunya ialah bukan produk, bukan market, bukan TikTok, bukan Facebook. Isu dia ialah deep work. Kita tak boleh masuk deep work. So ini dia bendanya, kita
akan boleh buat deep work sebab kita rasa bertenaga. Lepas tu kita ada satu lagi, inulin. Inulin ni untuk perut. Ponik bila mula tengok, weh ada inulin lah. Ponik pun tak perasan inulin bau ni. Inulin ni ialah satu prebiotic fiber. Ia memberikan makanan kepada bakteria. Ingat kita buat kausa, probiotik kan bakteria. Prebiotik is makanan pada bakteria. Inulin ni ialah bukan setakat prebiotik. Prebiotic fiber. You membuang air pun sangat-sangat sedap. Sangat sedap membuang air. Betul orang cakap kan? So ia memberi makanan pada bakteria-bakteria yang baik. Bifidobacterium, lactobacillus. Nanti you buat marketing, janganlah cerita benda-benda ni. Marketing is marketing, okay? Benda ni untuk pengetahuan you. Lepas orang tu ni baru kita buat product knowledge yang macam ni. Number 2, improve bowel regularity. You tak ada lagi buang air, mengarut-ngarut masanya. Bila tiba masa, cantik je. Okay? Tidak ada lagi digestion yang tak hadam, masalah tak hadam. Okay? Lepas tu memperlahankan glucose absorption. Jadi ia mengelakkan you diabetic. Inulin duduk dalam badan you, bila you makan nasi ke apa, glukos daripada nasi tu dia tidak masuk lebih secepat dahulu. Okay? Lepas tu apa lagi? Dia menambah baik penyerapan kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium ni tak ada dalam ni. Tapi daripada makanan-makanan yang you makan, bila kata kita ada inulin, dia akan menyebabkan kita dapat menyerap magnesium dan kalsium dengan lebih baik. Banyak masalah kesihatan bermula daripada magnesium deficiency. You makan tak magnesium glycinate macam Ponik cakap tu? Siapa sudi makan magnesium glycinate setiap malam? Makan. Wajib makan sebab magnesium deficiency adalah antara sebab paling besar yang menyebabkan kita jadi orang yang tak dapat perform. Okay, gut brain axis support. So perut kita dipanggil sebagai gut brain lah. Okay. Jadi kita akan dapat mengurangkan anxiety level. Rasa anxiety, rasa risau, rasa stres. Yang ni pun ni ada rasa sikit beza kita punya anxiety dan stres tu. Buat cepat marah kurang sikit. Tapi dia tak berlaku terus. Kalau you konsisten 2-3 hari, 4-5 hari you akan mula rasa perbezaan dia. Hari pertama you janganlah harap benda ni macam benda magic. Okay? Yang penting dia punya dos tidaklah dos yang melampau. Dia ambil dos kecil-kecil supaya kita tidak develop resistance kepada benda tu. Okay? About 1/4 the calories of sugar, minimal glycemic impact. Inulin ni dia ada kalori juga tapi suku je daripada kalori sugar. Alright? So marketing angle kita, good mood starts in the gut. Inulin feeds the bacteria that feed your brain. Okay, support ingredient. Instant coffee kita ada, caffeine ni kita ada Arabica dengan Robusta. Biji kopi dia Arabica dengan Robusta, okay? Tu. So caffeine ni untuk alertness, mempunyai antioksidan yang natural, menjadikan produk ini familiar dan daily habit friendly. So kita nak jadikan stillness coffee ni sebagai kita punya ritual kehidupan. You perlu masuk deep work. You design elok-elok hari you dan you pun sediakan kopi, minum untuk deep work you. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh So kita ada multivitamin dan multimineral. Ini akan mengisi nutritional gap. Nanti pun bagi semua ni Lepas tu kita ada non-dairy creamer dengan skim milk. Jadi dia rasa sedap dan berkrim. Cuma kopi yang ni Ponik rasa macam terlalu manis. Sebab Ponik tak ambil gula. Jadi Ponik rasa terlalu manis. So Ponik dah cakap kat kilang, tambahkan kopi, kurangkan gula supaya aroma dia kuat. Tapi benda ni, you tahu tak? Benda ni, you minum setengah seceh je sekali minum tau. You jangan minum satu seceh, setengah seceh je. Kalau you nak sedap lagi, you tambah kopi kosong. Kopi, bukan Nescafe, you tambah kopi kosong. Yang dulu masa black coffee dia tidak begitu manis. Yang ni pun rasa manis. Okay, you ambil rasa manis.
You tambah kopi kosong sikit. Oh, jadi sedap. Alright. Tapi satu cawan, mana cawan gue? Oh, pun dah ni. Satu cawan separuh ni, separuh seceh. Cukup lah tu. Lepas tu you tambah kopi sikit supaya nak lawan manis dia. Kalau you minum satu seceh terus, memang tak tahan dah manis dia. Tu pun dah cakap kat Kilang, dia akan improve ni. Tapi Kilang hanya akan buat kalau kita habiskan produk ni. Okay? Lepas tu dia ada functional additive dia. Tricalcium phosphate, iaitu anti-caking agent and calcium phosphorus supplement. Ini menjadikan powder itu free flowing dan mudah untuk dihadam. Lepas tu dia adalah FDA dan EFSA approved, GRAAS, generally recognized as safe. Dia kata. Okay. Bonus, supplies calcium and phosphorus, supports bone health. Okay, supports bone health. Tapi ini dia cakap it's a natural mineral approved globally, some sources say calcium supplement. Tapi kita tak cakap tentang benda tu. Kita cakap tentang untuk membantu fokus. Sebab nanti kita punya audience ialah orang-orang yang nak fokus. Orang-orang yang nak masuk ke dalam deep work. Siapa yang kecewa dengan diri dia kerana tidak buat kerja yang dia tahu dia patut buat adalah orang yang akan dapat benefit daripada kopi ni. Siapa sini yang dah habis kopinya atau belum ada kopi dan nak beli kopi ni nanti? Siapa? Komen saya. Nanti kena beli Harga dia RM35, campur pos jadi RM43. Campur pos jadi RM43. Jangan risau, kalau you ada diabetes ke apa, dia tidak menggunakan gula. Dia ada stevia dengan sucralose. Lepas tu dia ada guar gum. Ini adalah thickener dan texture stabilizer. Guar gum ni adalah satu benda yang natural daripada natural plant based thickener. Benda ni daripada kekacang. Okey, jadi dia rasa bini. B-E-A-N-Y, bukan B-I-N-I. Dia rasa bini, rasa macam, you tahu macam kalau you makan gajus, you kemam-kemam gajus tu dia rasa sedap kan? Itu kita panggil rasa bini. Rasa bini. Dia ada tekstur dia dan berlemak. Betul tak? Berlemak Zainal. Dia ada rasa mouth kat mulut kita, rasa tu benda tu. So benda ni memang sedap. Cuma dia sekarang ni isu dia manis je. Tak apa, kita settle. So EU and FDA approved with no safety concern. Also a soluble fiber, minor additional gut health benefit. Adalah sikit tapi tak banyak lah untuk gut benefit guar gum ni. Guar gum ni adalah additif yang menjadikan dia sedap. Ini penting sucralose and stevia, zero sugar sweetness, tak ada sugar langsung. Sucralose 600 kali lebih manis daripada gula. Dia taruh sikit je. Ini kes sucralose lah, dia manis ni. Tapi sucralose ni dia tidak rasa macam stevia yang rasa macam ada aftertaste tu. Stevia tu dia ada aftertaste kan. Stevia tak sedap kan. Lepas tu dia ada juga stevia, tapi dia jaga bercampur sucralose campur stevia. Tidak semata-mata stevia. Kalau produk tu stevia saja memang tak sedap. Zainal, you minum ni rasa sedap tak Zainal? Kalau tolak cerita manis tu lah, sedap tak? Kalau tolak manis tu rasa sedap tak? Alright. So keseluruhannya bila sekali sucralose dengan stevia ni dia rasa manis tanpa ada rasa glycemic dia. Okay, glycemic ni terhasil bila kita minum gula. Okay, macam tu. Both FDA approved. Ada 106 kilokalori, 2.15 gram, 5.95 gram sugar per sachet, 10 sachet. One sachet equals one functioning morning drink, not just coffee. Antioxidant, campur protein, campur prebiotic fiber, campur vitamin, campur mineral, campur blood sugar support. Gila produk ni. Dan kita buat panjang, dulu dia 4 segi biasa. Kita buat panjang sebab apa?
Sebab nanti kita potong, kita pakai separuh je, lepas tu kita boleh ikat getah. Kita boleh ikat getah. Lepas ni, bila dia tambah kopi, silap-silap boleh 3 kali minum. So, kos kita tak tinggi. Kos kita tak tinggi. Ingat kalau misal kata, you nak pergi mesin rumput ke, yes, orang perempuan pun boleh minum. Sekarang kita tukar daripada masculinity kepada membina fokus. Membina fokus. Tapi jangan risau. Manusia sekarang kebanyakannya suka manis. Manusia sekarang kebanyakan suka manis. Kita je yang tak suka manis. Alright. So you tengok market macam mana. Tambah-tambah kalau orang yang ada kecil manis tu kan. Dulu dia buat untuk kecil manis. So untuk orang yang kecil manis, dia memang nak manis. Itulah isu asal dia. Alright. So dia tanya nak minta marketing strategi ke? Apa ni cakap? I want to position the Stillness Coffee as focus coffee. Focus coffee. A coffee drink that you take in the morning before you start your work. Kenapa? Sebab apa dia cakap pasal focus coffee? Sebab ini. Sebab black garlic campur whey powder, campur inulin. Dia memberikan kekuatan kepada intelek kita dan juga emosi kita. Intelek kita dan emosi kita. Sebab itulah Ponic nak kita guna untuk fokus. So Ponic try benda ni untuk fokus. Dan you tengok perbezaan dia, nampak? Nampak perbezaan dia? Dan Ponic boleh duduk berjam-jam menghadap komputer tanpa mengantuk. Biasanya Ponic dah mengantuk, dah penat. Tapi Ponic boleh duduk berjam-jam tanpa mengantuk. Sekejap Alright, tanpa mengantuk. Rasa dia ialah rasa kafe mahal. Setuju tak siapa yang dah minum? Rasa dia adalah rasa kafe mahal. Kalau you ada yang stir tu kan, jadi broth, jadi brothy kan. Lagi best, lagi sedap. Kalau you nak tambah creamer apa tambah Sebab dia ada benda tu yang buat rasa bini tu, nati tu. Itu yang penting tu yang buat dia sedap. Alright. So, kisah kita. Apa yang Ponic nak buat ialah kita nak jadikan diri kita sebagai stillness people. Stillness people. Stillness people ni ialah kita kena jadi duta produk kita dulu. Ponic nak you semua, terus minggu ni tak payah jual lagi pun tak apa. Saya minum sachet sehari 2 kali masa first purchase. Sekarang Ponic nak you minum sekali sehari saja. Ponic nak you minum sekali sehari saja. Dedicatkan kopi ini untuk buat kerja. Dedicatkan kopi ni kat kerja. Kalau you rasa manis, you beli kopi kampung yang hitam tu, you tambah kopi dalam tu. Ataupun apa-apa kopi lah. Kan, you tambah kopi. Dia punya rasa memang best. Dia spoil sekarang ni ialah sebab rasa terlalu manis. Sebab kita golongan yang tak ambil, yang kurang makan manis. Kalau market kat luar, dia nak manis. Tu cerita dia. Tapi Ponic kata kurangkan manis. Sebab kita nak bagi pada orang yang health conscious ni, kebanyakannya dia akan kurang manis. So, apa kita nak buat ialah Ponic akan bagi you satu blueprint. Ponic akan bagi you satu blueprint. Blueprint kita first 10 days. Ni ada 10 seceh. 10 seceh. Bila you pergi office, you pergi kerja, first thing first, you baca kopi, jangan buat apa lagi, you minum kopi dekat meja kerja you. Or you masuk satu seceh ke, Mahaniza? You baca kopi, Ponic nak you buat sikit je. You jangan buat banyak. You buat sikit, Ponic nak you buat sikit. Ponic nak you minum benda ni untuk 20 hari sebulan. Alright? So Ponic nak you buat sikit, mungkin satu seceh 3 kali pun tak apa. Buat sikit je. Untuk dapatkan kesan dia tu, you minum, lepas tu you jangan setiap masa duk minum dia. You minum dalam 5 minit, 10 minit, habiskan dia. Lepas tu you minum air kosong je. Lepas tu you minum air kosong je.
Sebab puan ni tak nak kalau you minum banyak, nanti selepas 2-3 minggu, badan kita akan jadi develop resistant. Semua benda kita akan develop resistant. Ubat bagus macam mana pun akan develop resistant. Tapi puan ni nak you makan sikit. Separuh seceh atau 1/3 seceh saja. Minum, habiskan, duduk buat kerja. Kat tepi you ada air kosong. Kat tepi you ada air kosong. Ni dah habis botol, ni ada lagi setengah botol. Puan ni akan habis ke mana? Puan ni memang suka minum air kosong. Minum kopi tu, sedapnya kopi ni, masa tengah panas, masa tengah aroma you minum, cawan kecil cukup. Kopi ni orang kita je makan. Resisten tu dia rasa lali kepada benda tu. Resisten tu dia rasa lali. Dia rasa tak berkesan dah. So, kalau misalnya kata you bekerja, kan, you bekerja 5 hari seminggu, masa you bekerja je lah. Masa weekend, kalau you duduk depan komputer untuk buat macam-macam, then you minum. Tapi you kena jadi stillness man. Ini kita punya fasa pertama. Puan ni tak nak bagi lagi marketing plan ke apa. Puan ni nak you semua jadi stillness man. Stillness man, stillness people. Puan ni nak you masuk ke dalam deep work. Puan ni nak you ada ritual pagi. Puan ni nak you bekerja keras dengan bantuan benda ni. Nanti puan ni akan cerita dengan lebih lanjut lagi dalam video-video pendek tentang kita punya planning kita berkenaan marketing benda ni. Tapi benda pertama ialah kita perlu jadi stillness people. Kalau you faham yang kita perlu jadi stillness people dan kita yang mesti dari pengguna paling setia, you komen situ stillness people. Lepas asar, okey. Dia bukan untuk, puan ni tak nak you minum kopi ni untuk tenaga seperti kopi-kopi lain. Puan ni nak you simpan kopi ni untuk buat kerja yang bermakna dalam hidup you. Puan ni tak nak you terlalu banyak minum benda ni sampai you hilang kesan dia pada diri you. Sebab kesan dia power. Puan ni nak you minum waktu pagi je. Puan ni tahu dengan menyuruh you buat macam ini, sales akan turun. Kan bagus kalau you minum setiap masa. Tak. Puan ni bukan nak sale. Puan ni nak you jadi manusia yang dapat buat deep work. Yes, kalau you buat deep work pagi, maka you minum pagi saja. Petang tu, kalau penat, memanglah you penat. Kalau you minum stillness supaya tak penat waktu petang you nak buat apa? You takkan guna mental capacity. Dia pagi je. Dia pagi kita tu yang paling penting. Kita nak menang balik pagi kita. Kalau you misal kata nak buat deep work apa benda kat rumah dulu kan. You bangun 4 pagi, you minum stillness dulu, you buat deep work you kat rumah dulu untuk projek you. Lepas tu you pergilah kerja. Cukuplah separuh. Cukup. Tapi kalau misal kata dah hujung minggu, you tak ada buat deep work, you jangan minum. Eloknya minum 5 hari dalam seminggu. 5 hari minum, berhenti dulu. 5 hari minum pula, berhenti dulu. You akan tengok bahawasanya bila seseorang itu mendapati ia berkesan pada you, maka referral marketing akan datang. Dan dia rasa, tak terbebanlah aku minum kopi ni. Aku minum kopi ni best aku buat kerja. Lepas tu kan, apa berlaku ialah dia akan cuba kopi lain. Bila dia cuba kopi lain, dia tak akan dapat efek tu. Maka selepas itu, dia tak nak dah kopi lain. Dia tahu ini kopinya untuk dia. Tapi you kena cakap kat dia. Jangan minum banyak, jangan minum setiap hari, jangan minum 3-4 kali sehari. Sebab nanti efek dia hilang. Tengok. Maniza sampai 10-11 malam. Tapi Puan Nik Wake Up memang berkesan sampai malam juga Puan Nik pun. You tengok Puan Nik buat kerja. Puan Nik siap boleh jogging. Macam-macam. Esok Puan Nik nak bawa kereta ke KL. Akan drive selama 8 jam. Tapi pagi tu Puan Nik
makan makan buat deep work sikit kot. Tak tahu buat deep work. Kalau Puan Ni nak buat deep work dalam sejam dua, Puan Ni akan minum lah. Kalau tidak, Puan Ni tak minum lah. Puan Ni tak akan minum dia kalau Puan Ni tak buat deep work. So, kita jadi stillness people. Faham? Alright. Bagi you yang hadir pada malam ini, Puan Ni tak nak cakap terlalu panjang. Okay? Puan Ni tak nak cakap terlalu panjang. Banyak sangat info datang masuk kepala you pun tak berguna. Bagi you datang pada malam ini, kalau you tak ada kopi lagi, nanti Puan Ni bagi link dalam grup. Sila beli kopi kat situ. Dan malam ni, beli kopi malam ni, pagi esok Puan Ni hantar kat HQ suruh post kat you. Puan Ni hantar kat HQ suruh post kat you. Okay? RM43 termasuk kos post. Sebab kopi dia RM35 wadah you. RM35. Kalau you minum 20 kali, 35 bagi 20, you minum 20 kali, RM1.75 satu cawan. Lagi murah daripada tarik kedai yang tak ada manfaat. Kalau keadaan macam ni, boleh tak you minum benda ni sampai you mati? Boleh tak? Boleh kan? Lepas itu, anak-anak you nak pergi sekolah, sarapan dia, you bagi kopi ni, 1/3 seceh pun cukup. Supaya dia, kalau you perasan, you minum kopi ni, bila you belajar sesuatu, you mudah masuk dalam kepala. Siapa boleh jadi testimoni untuk benda ni? Sebab ini yang berlaku pada Puan Ni. Mudah masuk dalam kepala. You mudah faham keadaan. Mahaniza untuk gastrik minum kausa. Ya, okey. Ini pun boleh, stillness boleh untuk gastrik juga. Dia ada apa nama tadi? Apa gam tu? Boleh untuk gastrik juga. Budak-budak boleh minum. Dia tak ada benda berbahaya. Semuanya FDA approve. Boleh minum. You nak bawa dia pergi ke sekolah kan? Belum sekolah, suruh dia sarapan lu. Sarapan. You jangan. Kopi ni jangan jadi minuman pertama. You kena minum air kosong dulu. Barulah boleh masuk kopi. You jangan pula bangun-bangun pagi tu kopi. No, that's not right. Air kosong dulu. After 2 hours of waking up, baru boleh kopi. Okay? Itu jaga Jangan terus kopi. Tak mahal lah. Modal kita RM35 je untuk 20 kali. Tak boleh share kan anak-anak. Nanti, anak you pergi sekolah, dia mudah faham apa cikgu ajar. Dia boleh duduk dan fokus. You bagi kat anak you. Tengok apa jadi pada anak you. Tanya dia, kau belajar okey sikit tak? Okey lah mak. Ini pasal kopi ni lah. Kalau kopi ni kau minum, kalau kau minum ini kopi, nanti kau mudah faham itu cikgu cakap. Nanti, boleh bah kalau kau. Boleh bah. Nanti cikgu semua sayang sama kau. Kau bagi anak kau minum tu, Afifah. Boleh? Alright. Bismillah. Okey, nanti Puan Ni tengah siapkan blueprint untuk organic marketing, untuk paid marketing dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris. So Puan Ni duduk bermain dengan Claude banyak sekarang ni untuk menyediakan kita punya blueprint. Tapi sekarang ini kita perlu jadi orangnya yang tiba-tiba gembira dengan hidup kita sebab kita boleh buat kerja dan kita boleh fokus. Focus is very important. Kita berjaya dapat settle, you boleh buat deep work dan you boleh faham kerja-kerja you dan you boleh faham apa yang you belajar, hidup you akan berubah. And this is the most important thing. Kalau you tak boleh jual produk ni pun, at least you minum hari-hari, anak-anak you minum hari-hari, you tengok diri you dan keluarga you berubah. Masuk ke kategori lain. Generasi kita. Memang nampak macam Allah ponik sampai generasi kita. Tak. Engkau kena think big. Takkan kau minum kopi semata-mata kopi. Ini untuk generasi kau. Tentulah kau nak benda yang bagus. Ini. Dan pentingnya ia adalah kepunyaan kita. Brain kita. Orang tak akan tarik daripada kita. Kita hanya perlu mampu
menjualnya sahaja supaya kita dapat ni sampai bila-bila. Orang tak akan tarik kita daripada ini lagi selepas ini. Berapa kali kita nak kena? Berapa kali kita nak kena dengan orang? Faham Faham? Alhamdulillah, seronok Ponik dapat sampaikan idea ini kepada you. First kali, kita transform diri kita menjadi stillness people. Supaya kita boleh buat kerja-kerja yang bermakna. Bila kita boleh buat kerja bermakna, sebulan straight cukup lah. Hidup kita dah berubah dah. Dah berapa tahun hidup kita stuck? You berapa tahun hidup you stuck? Cuba tulis nombor hidup you stuck berapa tahun? 4 tahun stuck. 2 tahun stuck. Okay. Sebenarnya you buat deep work, you gila-gila buat deep work, sebulan je hidup you dah berubah. Kau ni tahu sebab pengalaman kau ni macam tu. Sebulan je deep work, hidup you dah berubah. Sebulan je. I promise you. Dan deep work yang signifikan pun akan guide lah you. Deep work yang signifikan apa kena buat tu. Alright, so kita nak cakap pasal positioning story. Stillness, the focus coffee. For the worker who does things that matter. Untuk pekerja yang melakukan kerja-kerja yang sebenarnya signifikan dan penting. Untuk orang yang bekerja, sama ada kita berniaga sendiri ke bekerja ke, itu orang bekerja lah. Yang melakukan kerja-kerja yang penting. Yang meninggalkan kerja-kerja pecisan. Relate tak dengan kehidupan you? Adakah you seorang pekerja yang perlu melakukan kerja-kerja yang penting? Yes or no? Ya kan? So, positioning story. Kebanyakan manusia memulakan hari mereka dengan reacting. Dia tengok notification, dia tengok message. Semua tu noise, benda-benda mengarut. Kau ni ajar you pagi-pagi buat apa? Kau ni ajar you pagi-pagi buat apa? Kau ni ajar you pagi-pagi buat apa? Tulis. Apa yang Pani ajar you buat apa pagi-pagi? First thing, nombor 1. Yes, baca Quran. Nombor 1. Jangan buat apa-apa selagi you tak baca Quran. Ponik sekarang Alhamdulillah. Pagi-pagi Ponik dapat habiskan 1 juzuk. Dah jadi senang dah habiskan 1 juzuk sebab dah jadi habit. Ponik harap Allah Ta'ala tak tarik benda ni dari hidup Ponik lah. Sangat-sangat bahagia hidup bila ada habit tersebut. Okay? Sebelum mereka buat apa-apa yang penting, mereka sudah pun ketinggalan. Sebab dia akan tengok WhatsApp, lepas tengok WhatsApp, tengok Facebook, lepas tengok tu, lepas tu dia kelang kabut. Dah lewat. Dah kepala dia merayau-rayau. Itu yang berlaku pada semua orang. Stillness adalah untuk orang yang berbeza. Orang yang melindungi jam pertama dia. Dia bangun pagi, dia melindungi pagi dia. Itu adalah stillness. Bila you jadi stillness people, you mesti melindungi pagi you. Apa you kena buat? You kena lindungi pagi you. Pagi you adalah sangat penting. Mesti lindungi pagi you. Jangan buat benda-benda bodoh. Pergi cuci longkang lah. Pergi apa benda lah. Pergi apa benda. Tak. Buat benda yang penting pagi. Faham tak faham? Kalau faham, komen 1. Okay? Korang bangun, korang mandi, korang duduk. Lepas tu korang minum stillness. Tapi selepas 2 jam korang bangun lah. Jangan terus minum stillness. Minum air kosong dulu. 0.5 liter ke 1 liter ke. Okay? Pagi tu. Sebab kita tidur, kita kena hydrate diri kita. Okay? Perlahan-lahan. Kau just enjoy kopi tu. Buat cawan kecil cukup. Enjoy kopi tu. Tanpa ada telefon, tanpa ada skrin. 5 minit, 10 minit. Tak buat apa-apa. Kemudian kita buka kerja kita. Kalau misal kata kerja kita kat office, maka minum di office. Kalau kerja kita kat rumah, maka minum kat rumah. Di mana stillness ni akan jadi mukadimah kepada kita nak masuk buat kerja kita. Clear? Clear tak? Clear tak? Tak ada produk macam ni. Kita masuk Blue Ocean ni. Tak ada produk macam ni. Ni kita masuk Blue Ocean. Kita tak berlawan dengan orang ni. Kau ni create satu Blue Ocean market untuk you ni. Ini antara kepakaran buat ni. Create Blue Ocean market ni. Okay? Okay. Apa yang berlaku kemudiannya akan jadi berbeza. Bukan sebab magic, tapi kerana kita hadir ke meja kerja kita dalam keadaan aware, dalam keadaan penuh dengan kewarasan, penuh dengan awareness, penuh dengan kesedaran. Kita present.
bukan kepala otak sana sini. Teringat cerita Facebook tu lah, orang ni kena bunuh ni, pemandu mabuk lah, benda lah, kau fikir macam-macam. Tak. Fikir pasal ni gaduh malam tadi lah, pasal bini lah, pasal laki lah, pasal apa. Tak. Kita hadir bersama dengan satu misi yang jelas. Kepala kita fokus. Sebab pagi kita tak terganggu dengan skrin, tak terganggu dengan cerita ni. Pagi kau baca Quran, kau jangan buka telefon kau, sampailah kau dah minum stillness kopi, kau dah buat kerja kau. Habis kerja kau, baru kau buka telefon kau. Boleh tak boleh? Kalau kau cakap tak boleh, sampai bila-bila pun kau susah. Kerja kau semua tak jadi. Telefon kau tu lah pembunuh kau. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Paksa diri ya, paksa diri ya. Alright. Dan kerana apa yang dalam cawangan kita adalah dibina untuk momen tersebut. Apakah momen tersebut? Deep work. Deep work doing significant work. Kerja-kerja deep work membuat kerja-kerja yang penting. Kerja-kerja yang akan mengubah hidup. Bukan sekadar buat benda-benda kerja deep work, tapi kerja pecisan yang tak akan mengubah hidup. Kita akan buat kerja yang mengubah hidup kita. Nanti korang bagi anak korang minum stillness tu sebelum pergi sekolah tu. Wajib kan anak kau minum stillness sebelum pergi sekolah. Nanti dia pandai. Dia boleh faham cikgu dia cerita. Dia tak tidur dalam kelas pasal ada tenaga. Okey? Bagi anak-anak kau tu minum. Okey, caffeine dia menajamkan attention kita. Whey protein akan menyebabkan kita tak rasa lapar. Supaya badan kita tidak asyik nak minta nasi. Jadi anak korang pun akan jadi slim lah. Tak adalah jadi kedempul. Ini asyik suap makan je. Asyik suap makan. Mak lapar. Asyik makan je. Lepas tu gemuk. Tak boleh, nanti sakit anak. So bila kocok tambul memang best. Pasal dia dah jadi macam frotting kan. Okay. Inulin akan stabiliskan blood sugar. So tak ada crash mid morning. Kalau kau minum kopi manis 11 pagi, 10 pagi kau dah lapar balik lah walaupun kau dah sarapan. Siapa dah sarapan 8 pagi, 10.30 dah lapar balik? Siapa? Ada tak? Kalau ada kau mahu 1. Kau dah sarapan pukul 8. 10.30 dah lapar balik. Cara dulu. Okay, dulu alhamdulillah. Ada tak? Kalau ada kau main 1. Sebab kau mulakan hari kau dengan gula. Kau orang mulakan hari dengan gula. Kau minum teh tarik ke benda-benda manis. Memang kita akan lapar. Akan ada blood crash. Sugar crash. Okay. Black garlic extract pula mengurangkan inflammation yang menyebabkan pemikiran jadi ke kabur. Pemikiran jadi ke labu. Pemikiran jadi tidak jelas. Clarity of thoughts. Pemikiran kita jelas. Black garlic ni lah. Ponik siap beli black garlic. Ponik beli black garlic. 1 botol black garlic. Pagi Ponik makan black garlic tu lagi. Selain pada kopi. Sebab black garlic tu hanya black garlic. Tapi dalam kopi ni ada macam-macam lagi yang Ponik perlukan. Kan? Alright. Vitamin dan mineral akan memenuhi ruang-ruang yang membuatkan orang rasa penat. So kalau kita boleh rasa tak penat sampai Zohor, tu dah bagus dah. Tak penat sampai Zohor, sepanjang-panjang pagi kita buat benda yang bermakna, kita akan jadi orang yang sangat berjaya dah. Simple pun dia cakap. Dia masalah dia, pagi sampai Zohor, pukul 10 dah long life. Dah lah long life. Sampai ke pukul 10 tu kita buat benda-benda mengarut pula. Itu adalah kehidupan kepada banyak orang. Protokol. Half a sachet in 200 ml warm water. Drink it slowly, no phone, no screen. 10 to 15 minutes of stillness before you open anything. You tenangkan diri you. Kalau orang putih dia suruh duduk meditate. Yes, diet pun boleh. Ponik minum stillness, Ponik boleh buat omat lah. Omat 1 meal a day. Seminggu Ponik turun 3 kilo. Ponik minum stillness, Ponik boleh buat omat. 4 petang baru makan. Esok pula 4 petang. Tapi esok lagi kenduri. Pukul 11.30 dah makan dah. Tapi Ponik tak kena nasi lah esok. InsyaAllah. Alright. 5 days on, 2 days off. Maknanya makan masa kerja je. Kalau hari Minggu, kalau tak ada buat deep work, jangan makan. Weekends are for rest, not ritual. 1 box, 20 working days, 1 full month of deep work morning. Kalau you minum 1/3, 1 bulan ni 30 hari. 30 hari.
Apa yang rasa kalau 1/3 pun, kalau setakat cawan kecil tu, setengah cawan kan, minum dah cukup dah tenaga. Dah cukup dah tenaga untuk ni. Setengah cawan. Sungguh. Sebab dia punya ni kuat lah, Poni rasa bertenaga sangat makan ni. Lepas tu, 1/3 janganlah 200. Kau buatlah 100 ke pipa. 1/3 kau buat 100 je. Boleh? Alright. Macam kat kotak kita tulis, for the moment, before the world demands. Untuk masa sebelum dunia meminta apa-apa daripada kita. So 10-15 minit tu masa dengan stillness, kau tenangkan diri, dia sama level dengan kerja-kerja meditation yang orang duk buat. Okey, habis cerita dia. Boleh, guna je. Tapi jangan guna lagi. Poni nak engkau orang live the life of a stillness person dulu. Live the life. Poni nak engkau orang live the life of stillness person. Diri korang dan orang-orang yang penting dalam hidup korang, mulakan ritual pagi dengan stillness. Sama macam Kellogg's buat marketing, suruh orang makan Kellogg's sebagai sarapan. Sebenarnya itu semua menipu. Kellogg's tak bagus pun. Kellogg's tak bagus pun. Itu semua menipu. Daya marketing. Tapi stillness ni bagus. Nanti Poni dah cakap kat kilang, suruh kurangkan ke pemanis dan tambahkan kopi. Target kita ialah menghabiskan kopi ini secepat mungkin. Melalui penggunaan kita dan melalui recommendation kepada orang yang terdekat. Nampak tak? Dapatkah semua orang dalam family kita, anak-anak kita semua untuk minum, untuk manfaatnya. Anak kita nak pergi belajar kat sekolah, bagi dia minum. Kalau hujung minggu dia tak pergi sekolah, tak payah minum. Setakat nak bersih laman rumah, jangan minum. 5 hari seminggu. Faham tak? Sebab ini brand kita. Siapa nak tolong kita kalau kita tak ada fanatik kepada brand kita. Ni brand kita. Kita kena fanatik. Yes, SA Nakai dah ada. Banyak benda faham. Kita kena fanatik dengan brand kita sendiri. Fanatik. Ini brand kita pun tak minum. Tak boleh. Faham? You must. Dan kita kena konsisten menggunakannya untuk satu jangka masa yang lama sehingga brand kita ini menjadi identiti kita. Sama macam orang Amway buat kerja sampai 30 tahun. Dia gila Amway. Sebab itulah Amway boleh besar. Sebab itulah dia boleh kaya dengan Amway. Kita kena jadi fanatik. Tapi kalau you tak berjaya jual pun, kalau you berjaya masuk dalam deep work setiap hari, kalau dalam kerja you akan naik pangkat. Kalau dalam perniagaan you akan kaya. Simple pun dia cakap. Alright. You dah faham apa yang kena buat? Kalau faham apa kena buat, komen faham. Okay, good. Nanti dalam grup Poni akan bagi link. RM43 satu kotak. Kalau 2 kotak, Poni akan buat dia RM80. Nanti Poni create produk, 2 kotak RM80. Satu kotak RM43. Sebab kita nak suruh dia, pasal 2 kotak pun, kos post pun RM8 juga. Pon rasa. RM50 dah sekarang Poni. Apa yang RM50 tu? RM50 kat BizApp. Harga produk stillness ke? Harga produk stillness ke 50 kat BizApp? Oh, okey, harga agent. Harga agent 50 kat BizApp. Tak apa, nanti Poni akan create BizApp satu khas. BizApp satu khas Poni akan create. Sebab baru ni nak create pun, korang tak buat sale. So sekarang kita buat manual. Poni akan ambil order dalam OnPay. Dan Poni akan hantar ke sana. Ke HQ, sebab HQ hantar kat you.
Yang ni 2 kotak RM80 dulu. 2 kotak RM80. Ponik akan buat macam tu. Alright, sebab dia akan bilkan kepada Ponik berdasarkan modal Ponik. Berdasarkan modal Ponik. Okey, dia akan paykan kepada Ponik berdasarkan modal Ponik. Korang beli berdasarkan modal ejen. So sekarang modal ejen untuk Ponik ni setakat ini 35. Ponik kalau dia cakap naik RM50, Ponik agak faham juga kenapa. Sebab sekarang ini kos semua benda naik. Kilang-kilang kawan-kawan Ponik semua pun yalah, boleh bagi kat Ponik 20%, 30% je kan. So kalau RM50 pun logik zaman sekarang, logik Tapi tak apa lah. Yang penting kita dapat manfaat from ini dulu. Kalau misalnya you rasa mahal, you makan 1/3 seceh je seorang. 1/3 seceh je. 3 kotak 3 kotak 35 kali 3 campur 12. 117. 117. 117. Afifah post ke Sabah lain sikit tapi tak payahlah. Ponik akan kira post Semenanjung je dulu. Mungkin Ponik malas nak ni. Afifah nak ambil 3 kotak ke? 3 kotak 117 lah. 120 lah Ponik tak Ponik tak ingat Pernah semua harga dah naik. Ponik akan buat 120 3 kotak. 1 sekejap Ponik nak tarik. 1 sama dengan 43. 2 sama dengan 80. 3 sama dengan 120. Ponik yang malu ke? Ponik tak ada, bukan Ponik lah. Bukan Ponik malu. Ponik tak ada malu tu. Kalau Ponik malu, Ponik ingat. Okey. 1 43, 2 80, 3 120. Target ejen. Nanti Ponik akan set upkan dalam OMPay. Lepas tu korang belilah kat OMPay tu. Nanti Ponik akan hantar maklumat melalui file kepada HQ. Okey? Okey ke tak okey? Kalau okey, komen okey. Yang alright. Adakah you seronok dengan direction baru kita? Adakah you seronok dengan direction baru kita? Kalau seronok dengan direction baru kita, komen S. Komen S. Okay. So ingat kita kena protect brand kita ni. Kita kena protect brand kita ni. Kita tak boleh bergantung harap pada orang. Kita kena berdikari. Ni brand kita ni. Kita kena habiskan brand ni cepat-cepat. Okay. Kalau ada soalan, komen. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Ponik harap you excited dengan keadaan ini. Ponik sendiri pun excited sebab Ponik sendiri merasa kesannya kepada diri Ponik. GPT Stillness dah setting. GPT Stillness Ponik buat baru. Yang tu jangan pakai lagi, Ponik akan delete. Okay? GPT Stillness Ponik akan delete. Tak buat lagi. Itu pun Ponik kepala nak set tu. Tapi Ponik ada banyak dokumen dah siap untuk direction. Selepas semua dokumen tu siap, kan? Barulah Ponik boleh masuk dalam GPT Stillness untuk menjadi panduan pada GPT Stillness. Alright? Okay. Dalam grup WhatsApp anak buah VIP pun ada, dalam grup WhatsApp Stillness pun ada. Tapi Ponik tak buat lagi sebab gaduh dengan GPT Stillness. Ponik tak buat lagi, borang tu tak bagi lagi sebab Ponik nak tambah modal, nak tambah produk dulu. Yang produk 2 produk RM80, 3 produk RM120. Alright. Ponik guna Claude. Claude lebih bagus untuk kerja-kerja strategizing lah. Ponik rasa Ponik lebih seronok guna Claude. Alright, terima kasih semua kerana hadir. Ponik nak tutup recording. Okay. Stop.